Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Ahnaf Cobra. Jadi hari ni aku nak try menu terakhir daripada produk Indonesia, iaitu mi sedap Korean Spicy Chicken. Jadi kita nak tengok sama ada betul pedas ke atau tidak. Boleh kalahkan tak ramen daripada Korea ataupun Maggi pedas gila daripada brand Malaysia. Okay, untuk mi sedap ni aku combinationkan dengan ayam geprek. Yang ni untuk level 10. Dan juga kita nak rasa teh botol sosro. Okay guys, so jom let's try makan. Alright, jadi kita nak try dulu rasa teh botol sosro ni. Ni first time aku try. Nasib baik ada jual dekat cafe Indonesia tu tadi. Okay, kita rasa macam mana Bismillahirrahmanirrahim. Okey, teh botol sosro ni bagi aku dia ada rasa macam, ada rasa sikit-sikit rasa cincau dan ada bau wangi-wangi. Nice, boleh cubalah. Okey, jom kita makan Maggi Korean Spicy Chicken. Nampak merah menyala kan? Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak adalah pedas sangat. Okey je. Tak adalah pedas sangat. Bagi aku dia tak pedas macam samyang lagi. Dan dia tak boleh nak lawan lagi Maggi pedas gila. Tapi dia still pedas lah. Nak compare dengan Indomie, yang ni setakat ni memang pedas. Enak. Okey, untuk mereka yang tak makan pedas tapi rasa nak makan something yang mi segera yang pedas juga, boleh try mi sedap Korean Spicy Chicken ni. Bagi aku dia pedas dia okey lah. Still boleh enjoy lah. Jadi inilah ayam geprek level 10 yang aku beli tadi. Dia ada ayam geprek ni ialah ayam goreng tepung dan dia salut ataupun bercicahkan dengan sambal lado Dan aku letak sedikit kicap lah tadi. Okay guys, jadi aku dah settle habiskan mi sedap Korean Spicy Chicken. Jadi sekali lagi aku nak tunjuk dalam mi sedap ni sebenarnya dia ada bagi 2 perencah cili tau. So jika
korang rasa tak kuat pedas, boleh ambil satu serbuk saja, iaitu level 1. Level 1 ni ditulis pedas nikmat. Kalau level yang kedua, pedas gila. Tadi aku tengok dah ada 2 perencah, aku tak baca lagi yang depan ni, jadi aku letak je lah dua-dua. Tapi walaupun dia 2 level, still tak boleh kalahkan Maggi Mami Debak Ghost Pepper. Okay guys, so itu saja video aku untuk kali ini. Ini merupakan episod terakhir untuk aku review produk mi segera daripada Indonesia untuk tahun ini. Jadi untuk bulan 12 nanti, bermulanya minggu depan, aku akan buat video-video berkaitan dengan diet, tips pemakanan sihat dan juga tips sukan. Sebabnya aku dah join 30 day challenge punya program untuk aku bagi fit badan aku sebelum aku pergi travel ke negara yang aku nak lawati itulah. Jadi nanti dah sampai sana, baru aku cheat semula untuk aku buat vlog dan food review untuk korang semua. Okay, jadi itu saja video aku untuk kali ini. Jangan lupa untuk klik button like, subscribe, share. Dan jika ada sebarang cadangan atau idea, boleh dropkan komen di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. See you guys, bye. Assalamualaikum.